Kita selalu duk baca hari-hari dah tu. Situ alilai apa? Nak tarjamah macam mana alilai tu? Lam pada lillah tu apa arti dia? Lam pada lillah. Apa arti lam? Kerana lam ada lam li ta'lil. Ada lam li ikhtisas. Ada lam lil milki. Banyak lagi. Atau kata, tak kuasa kita. Kita bukan ahli. Pada satu soalan tu pun cukup lah tu. Ya. Bahasa Arab dia bercakap bentuk luah. Kita kalau bentuk luah kita kata sekalian. Kita kata kesemua. Gitu ya. Bahasa Arab dia banyak. Ada dia kata sekalian. Kullu bid'atin dhalalah. Ada dia kata jami'un nas. Ada lain daripada sirah begitu, ada lagi dia panggil sirah umum. Lapar menunjuk di atas luah umum. Berapa hak dia bercakap begitu bahasa Arab? Quran bercakap, Nabi bercakap begitu, ada berapa bentuk? Cuba jawab tak? Kena tak kita? Tak tahu nak sebut pun tak pandai. Macam mana nak jadi driver? Macam mana? Tak masuk le kemampuan kita. Bukan kita bukan ahli. Itulah untuk nak sedar diri kita kata kita tak boleh. Sebab tu kalau kita duk start taraf ini, peringkat ini, kalau kita kembali sendiri kepada neraca Quran hadis, haram serta sampai pada peringkat kufur kita. Tak boleh, tak boleh. Sebab bukan tanggungjawab kita. Sebab apa? Boleh kata sampai peringkat kufur? Sebab seperti kata tadilah, sampai pada peringkat dia membohong di atas Al-Quran. Sampai pada peringkat dia ingkar Al-Quran dan ingkar hadis Nabi. Itulah problem salafi. Itulah problem orang yang ajak kembali pada Quran dan hadis. Selain daripada kita nak tahu tajuk-tajuk itu ada umum khususnya, ada yang umum saja, tidak ada yang khusus, banyak-banyak lagi lah. Itu di antara perkara-perkara yang saya boleh nak sentuh malam ni lah. Maaflah tak masuk, tak betul dengan kandak-kandak tujuan tuan-puan, ataupun lari sikit daripada tajuk. Saya rasa tak lari sangat lah, duduk di dalam tajuk jugalah tu. Cumanya poin-poin tajuk kitanya banyak lagi untuk nak menunjuk kata akidah ahli sunnah, akidah Islamiah yang betul. Yang lawan dia yang sesat tu banyak lagi lah, banyak lagi. Sebab tu dengan secara kesimpulannya kita berpeganglah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita nak kembali pada akidah ahli sunnah wal jamaah hak dulu, kita kembalilah kepada kitab orang salaf, di antaranya kitab Imam Ibn Khafif rahimahullahu ta'ala. Kitab akidah At-Tahawiyah bagi Imam Abu Ja'far At-Tahawi, seorang yang alim hadis dan banyak ilmu yang alim. Itu di antara kitab-kitab ditulis, kitab akidah ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh orang salaf. Kalau kitab yang ditulis oleh orang belakang, orang Kamadiyah, iaitu kitab Imam As-Sanusi, Aqidah Sanusiyah yang dinama dengan Ummul Barahin, dan syarah-syarah Ummul Barahin, dan Aqaid An-Nasafiyah, kitab akidah bagi Imam An-Nasafi, Tawdihul Aqaid bagi Abdurrahman Al-Jaziri. Di antara kitab akidah yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah untuk kita berpegang dengan dia. Aqidatul Awam yang pendek, itu hak kita boleh berpegang dengan dia di dalam tajuk akidah. Tidak ada di dalam kitab Aqidatul Awam, tak ada di dalam kitab Imam As-Sanusi, tidak ada di dalam kitab Aqaid An-Nasafi.
satu akidah pun yang jadi kufur. Tak ada. Tak ada satu akidah pun yang jadi sesat. Tak ada. Tinggi-tingginya akidah ada yang jadi khilaf di antara ulama-ulama yang tak menjejaskan di dalam akidah. Itu saja. Kalau kita pergi kepada kitab yang ditulis oleh Mujassimah, oleh Salafi, kitab Ibn Taymiyah dan upamanya, kita akan dapat penyelewengan, kesesatan dan kekufuran yang banyak di dalamnya. Wal'iyadzabillah. Begitulah sahaja yang saya dapat menyampaikan pada malam ini. Yang mana yang saya boleh kongsi yang betul dan baik, alhamdulillah, itu adalah taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak beradab dan yang melampaui batas daripada saya, itu adalah kerana kelemahan diri saya sebagai hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang sangat-sangat tidak bermakna, tidak mempunyai keahlian, tidak berkeahlian di dalam tajuk. Walau bagaimanapun kesilapan boleh kita rajak, boleh kita tarik balik dengan kita bertaubat dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka yang kita bersalah dengan dia. Sama-sama kita doa dan kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi kemaafan dan memberi keampunan di atas segala kesalahan dan kesilapan kita, sama ada yang kita tahu atau yang kita tak tahu. Mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan bersih daripada kesilapan dan kesalahan. Dengan itu kita dapat sampai kepada rahmat Allah, keredaan Allah, syurga Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi absarina nura wa an aymanina nura wa an syama'ilina nura wa min amamina nura wa min khalfina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura. Allahumma azim lana nura, Allahumma a'tina nura, Allahumma ja'al lana nura. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.